Memang semua. Ini dia macam mana pisang? $18 ya? Yang ni berapa? RM10 ya? Banyak kan? Okey, kami 13. Ini dagingnya? Ya, ini daging. Wah. Memang semua banyak ni kami. Memang banyak ni. Banyak. Memang banyak ni. Harga dia sama ha? Semua sama banyak ni. Tak apa lah. Kecap ada. Ayam penyet, ayam penyet, ayam penyet. Ini mana? Ni. Ayam penyet, ayam penyet, ayam penyet. Ayo, tiga. Roti john ni kira macam mana ha? Cici RM6, biasa RM5. Biasa RM5 lah. So ayam dengan daging sama lah. Ha. Special mozzarella ada, mozzarella dinding ada. Yang tu berapa? Itu mozzarella RM10, mozzarella dinding RM5. Kat sini lepas ni abang kat mana? Dekat Astaka Stadium. Astaka Stadium. Astaka Stadium. Tiap-tiap hari lah yang tu? Tiap hari Selasa ni. Sana ada je Western mana? Oh, sana Western juga lah. Yang ni seekor berapa bang? Dah sekok 38. 38? Sebab 20. Oh, 20. Okey. Okey, cari abang boleh. Ni biasanya dia ambil berapa lama kalau nak siap ni? Dalam 10 minit, 15 minit. Oh, boleh lah. Okey, laju bang. Cepat eh. Daripada channel Foodie MY5. Foodie MY5. Oh. YouTube. Kat sini kat mana lagi bang? Okey, untuk sementara ni, tahun ni, ini adalah bazar yang pertama. Okey. Tahun yang pertama untuk sebulan je dalam Penang. Sebab kita semua ni daripada Kedah. Oh, daripada Kedah kat mana? Gurun. Ya, so yang ni kami bawakan khas lah, ayam bakar pasu ni. Orang cakap apa, tradisional.
kampung punya style kita bawa untuk semua makan yang terbaik. And then ayam pun kita pakai ayam yang super fresh lah. Kita tak pakai ayam frozen. And then size dia pun semua 1.7, 1.8 kat atas. Sama tengok sama. Right. Thank you so much. Thank you. Ini apa mak dagingnya ini? Ini daging. Macam mana abang? Ya? Pertama ni abang kira macam mana? Satu keping RM8. Satu keping RM8 lah. Dia ayam ke daging ni bang? Ayam ada, daging ada. Dua-dua sama harga lah? Dua-dua sama harga. Batam berapa bang? RM1.20 lah. Ayam dengan daging sama lah? Sama harga lah. Tiap-tiap tahun ada kat sini? Tiap-tiap tahun dia dekat sini. Dia 25 tahun dekat Bengkoling dan Niaga. Tami Pasmo. Nasi goreng ayam, kicap, opor ekor, pisang. Lain luar. Nasi ayam goreng kicap. Masak kat sini makanan. Oh, bagus tak? Ini pisang eh? Ini dia kira macam mana pisang eh? RM8. Dalam tu ada berapa? Dalam tu 10 sampai 15 ada RM8 lah. Oh, tengok saya juga. Kami dia signature lah. Goreng kicap tu. Sos kami sendiri ya. Dia lain sikit lah daripada biasaan kita pakai nasi ayam. Sos dia buatan sendiri lah? Sos dia kita buat sendiri. Mai bang. Ayam dia pun kita tengok dia memang rasa kat luar. Dalam dia memang rasa juicy sangat. Oh, juicy. Lagi buka puasa pun asal lagi benda tu. Rasa lagi. Ni kita pupus sekali lah. Ni kita main kata bahan sodok dah. Ni goreng pisang kami pun tengok ada daun kari semua. Oh, daun kari ya. Saya beli dah.
Ayam apa? Oh, keping RM3 ah. Ayam mana daging sama? Ayam mana daging sama? Ayam daging RM3. Jawab utama apa? Ayam mana daging sama? Ayam mana daging sama? Ayam mana daging sama? Ayam mana daging RM3. Jawab utama apa? Ayam mana daging sama? Jawab utama apa? Ayam mana daging sama? RM3. Ayam daging RM3. Besar kalau mereka. Jangan sama orang. Ini sebungkus berapa lah? 15 eh? Dia satu set nak? Satu set. Dalam? Ayam quarter. Oh. Wah, abang jual semua meatball lah. Ini satu set berapa bang? Ayam 10, daging 13. Daging 13. Ada timun, telur, ambil. Ini berapa bang? RM6 bang. RM6 ya? Ayam dengan daging sama? Ayam ada daging sama. Sama harga. Ya. Oh, ayam bawang ah. Ya, ayam bawang Ini berapa ayam bawang? RM6. RM6. Yang ni ayam ros. Ini berapa? Ayam ros RM6. Okey. Kambing ikut saiz. Ha ni, lamb shank 30. Ha ni yang biasa ni 9, 10. Ha yang ni gulai ayam. Gulai. Ini berapa pula? Ni RM6. RM6 ya. Oh. Ya. Gulai ayam. Yang ni RM5 sahaja. Ha. 5. Dia daging kambing. Dua-dua sama harga ayam dengan daging lah. Sama. Ini ayam yang atas. Ayam. Mai ni. Mai tiga mai. Tadi tak minta.
tak? Okey. Makan. Biryani utama. Nanti terbang pula. Dah, dia pun dah habis dah dekat. Kami panggil dia turun, kami tunggu dekat yang tu. Yang dekat yang tu, cek barang. Boleh. Ini masalah sudah habis. Iya bah, ya kak. Udi MY 5. Ini dikira macam mana batang ni? 40. 40. Kalau kepak? Campur-campur. Campur-campur. Campur 40. Oh, 40 campur. Untuk ya? Oh, bentuk. Untuk 40 lah. Ya, campur. Untuk lagi kos yang lebih tinggi daripada kepak. Oh, baby pancake. Berapa bang baby pancake? Kami ada harga daripada 10.9 sampai 17.9. Oh, okey. Adik nak yang berapa? Besar. Yang abang tengah buat ni, yang ni berapa? Ni yang RM10 RM9. So dia ada coklat dengan Milk white atau dark. Oh, Dia milk white. tiga flavor yang boleh pilih. RM10 saja. Sangat man. Allah, ini. yang ni nasi kerabu dia berapa bang harga? Harga dia RM9.5 dengan ayam. Kalau Ayam. dengan paru RM9. Okey. Kalau dengan solok lada ikut saiz. Solok lada dari harga RM4 hingga ke RM2.5. RM10 dia tak rasa. Ambil yang TV ke. Ha? Free ke buat Taylor ke. Tu baru sedap. Adik. Jangan risau je. Kami duduk sampai hujung bulan. Kami join. Boleh ya? Boleh? Ni apa nak ambil gambar ke berhenti saat? Tak lah, boleh tak.
Ini seekor berapa bang? Ekor 33. 33 kalau separuh? Baru 18. 18 ya. Kalau 1 Boleh ya? Boleh. Tak apa, abang potong. boleh. Ambil yang potong. Ini separuh lah. 18. Dia nak tekok lah Bapa. Abang nak cekok? Ha. Aku boleh faham ni. Faham ke lah? Setengah. 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 Apa dia kak? Berat. Kuat sewa pe. Ini sebungkus dikira macam mana? Ini sebungkus berapa? 13. RM10. Mamai. Ini sebungkus RM4 ya? Ya betul. Okay, thank you. Yang ni berapa dikira? Sama, semua 10. Semua 10 ah? Semua sama. Cili dia memang pedas lah. Apa dia? Boleh makan dengan nasi kan? Nasi seafood. Berapa bang kan? Besar? Dikira macam mana? Besar dikira macam mana? Ayam 12. Ayam 12. Sosis RM5. Sosis RM5. Ayam RM10, daging pun RM10 ya. Semua RM10. Yang ni berapa bang stepping? Itu RM4. Ayam dengan daging sama? Sama harga. Ini satu piece RM1.50. Ayam. Berapa? Ya, mana-mana. Kambing dah. Oh, semua ada lah. Semua komplit mah. Ayam telur, sardin, kambing. Oh, yang ni berapa bang? RM12. Wah, udangnya banyak ah. Ayam mana? Only if you like prawn. Ya. Really value for money. Yang ni berapa bang? RM13. RM13 ah. Ayam, Tempe,
dengan tahu. Saya dapat sambal penyet dengan sup. Sup sekali. Ayam bawang ni berkira macam mana bang? Ayam bawang kami satu set RM10 ayam bawang. Semua yang mana pun semua sama. RM10, daging RM8. Oh, daging 8. Okey, kambing 13. Kambing 13. Ayam kari 12. Okey, lain ke paras. Bombay biryani. Bungkus berapa bang? Bungkus RM10. RM10 ya. Ha. Nanti bang. Terima kasih. Wah, ayam goreng crispy cuma ini cuma kupang kan sekali dengan sos ah. Ya. Ini abang kira macam mana? Ya. Ini abang kira macam mana? Ya. Batang kira macam mana? Batang. Batang berapa bang? Kadang 40. 4 pieces RM6 ah. Mana yang? Oh, popiah. Ayam ni RM1. RM1. Oh.